Makanan yang kita order dah sampai. Jom makan. Korang. Today kita orang dekat Genki Sushi. Sebab ada orang nak makan sup tu dulu. Dia sudah tak review dah sup tu dulu. Kita ada miso soup. Dia punya ni tu dia ambil. Adik tu ambil. Salmon head miso soup. Dia dah tak dah. Ini salmon head miso soup. Boleh tak nampak? Surprise. Masih taklah masih. Dia savory. Ada lobak putih. Ada buat dulu. Masak. Panas. Masuk je semua. Dan dia ada salmon. Alah, Pipi dia. salmon rasa salmon lah. Kalau tak suka dia punya sup rasa refreshing. Orang punya heboh. Makan tu. Okey, lepas tu ini salted egg salmon skin. Berdesing kepala. Dia sejuk, tak lama. Dan salted egg dia basah Lepas tu dia macam agak lembau dan agak masin. Dia ada salmon. Sisi dia tulang. Harga tu agak murah tapi portion dia kecil. Sesuai dengan portion. Okey. Salmon skin. Lepas tu kita ambil ebi tempura. Ebi tempura ni sampai 30 hari bulan November. Tata memang kena buat video macam gila sekarang ni kan. Lepas tu banyak je video lama yang Tata tak post. Sebab Tata pada hari ni macam offer dia tu macam sekejap. So kalau tak post lambat video, nanti korang tak tahu tentang offer ni. Ni buy one free one, outdated. Korang order je, so dia akan auto bagi satu ebi tempura. Not bad, tapi sup dia sejuk. Sup dia tak dapat panas. Dia sangat panas. Saya nak buat tempat menunggu, tapi dia macam dia not bad tapi dia sejuk. Dia sampai tadi pun memang dah sejuk. Ni dia buat tempat lah. Korang tengok kat sini kan, dia cuma ada soyu je yang masih, dia tak ada yang manis. Saya tak tanya kalau dia ada yang manis. Lepas tu dia punya wasabi apa? Dia save lah dia buat macam ni. Kalau nak makan ambil satu ni. Tak adalah macam kita rasa macam kita pergi tempat lain dia letak dalam bekas yang kita tak pasti sama ada orang ambil tu tentu tangan. Okay, jom kita try dia punya sashimi. Kita ambil dia punya salmon.
apa? Salmon sashimi. Kita ambil satu hana, dari satu je. RM10. Nah, whatever. Hana whatever. Dia macam lebih pricey lah kat sini, RM10. RM10 satu. Ada 3. Selalu 2. Kat luar RM16.90 3. Dekat Fujiyama paling even dia RM28 tapi 3 yang besar gedabak. Gila. Kan? Tumpang nasi dia. Boleh tak banyak lah. Salmon dia, nasi dia terlalu berderai. Salmon dia macam warna dia agak pucat. Salmon Carpaccio dia. Carpaccio dia macam ni Ada sekebun pokok dibalut dengan salmon. Dan ada ebiko kat atas dia. Betul dah tak makan salmon Carpaccio begini. Agak suka sangat. Dah suka salmon Carpaccio. Kat tempat lain kau tak makan, dia rasa macam dia rasa macam salmon jeruk. Salmon yang dia letak perahan lemon, ada bawang, ada mayo. Kita ambil satu potato mentai. Ini mentai. Saya tak sure, tapi tak rasa dia ni punya dekat sini macam masin. Salmon tu masih. Ni dia letak shiitake. Satu tempat dia letak enoki. Ni shiitake. Tapi dia punya kebanyakan dia masin. Ni ada punya potato. Yang ini potato cheesecake. Benda yang sama, cuma dia punya sos dekat atas ni dia itu mentai, ini cheesecake. Mesin. Kakak lebih prefer mentaiki tu. Dia memang tak potong, dia macam sebiji macam ni. Macam pakai macam cheddar cheese. Itu masuk.
Itu apa? Apa ni? Kat sini. Okay. Oh, dah saya nak hidung. Dia kan selalu bagi benda ni banyak gila. Tapi orang membazir sebab tak makan. Sebab dia celup yang cair dia. Ya. Okay lah. Berapa? Three. Tak tahu. Overall untuk semua kita boleh bagi 2 je. Serius. Ini kita banyak lah jualan pergi makan sushi. Tapi tak rasa kat sini macam mungkin ada orang yang suka. Macam saya tak suka cakap selera manusia dia berbeza. So untuk Tatak, ini bukan Tatak punya putih. Tatak tak boleh terima benda yang sangat masin. Food dia macam serba tak kena. Food dia macam yes. I don't know. Padahal kita lapar. Yes, tak lapar. Biasanya kalau lapar, kalau even dia kurang pun lapar tu tetap still akan boleh makan. But ini No. so tetap boleh bagi dia 2 je untuk overall. Ini bila darah tinggi ke? Kalau nak kata tak suka pun tak suka sebab salmon dia lah. Salmon dia kosong dia. Sebab normal lah rasa salmon. Cuma salmon dia taklah nampak sangat fresh macam dia fresh tapi warna dia macam agak pale macam tu kan. Agak low profile. Low profile. Okey lah. Ini Genki Sushi. Hari tu kita tak cakap sebab dia buka dekat sini ada 2-3 kafe baru buka. So Genki Sushi ni pun dia buka lepas diorang apa ni? Reno balik, buat perasmian balik dekat Ayon Shah Alam Seksyen 13 ni. So Tatak dah janji dengan korang, Tatak akan bawa korang datang makan kat sini kan. So Tatak datang hari ni. So untuk korang yang mana-mana yang nak menjepedaskan tekak korang, boleh datang sini Genki Sushi. Buat masa ni sampai 30 November korang akan boleh dapat, orang opening date hari tu 28 November. So korang akan dapat voucher macam ni RM5. Ambil, nanti masa bayar pakai ni so ada off RM5 lah, sampai 30 November sahaja. Dan sampai 30 tu pun kalau korang ambil yang ini ebi tempura, korang dapat ni buy one free one. Okay, so itu je lah untuk outing Tatak hari ni. Tatak nak mencuba menghabiskan Tatak punya food. Tak nampak. Okay, Low profile. low profile katanya. Down to earth. Jangan down terus. So Tatak nak habiskan Tatak punya food. So jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.